dan Sungai Dua, saya silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Puan Sungai Dua, Ketua Pembangkang kita dan Ahli Dewan yang saya hormati. Merujuk kepada soalan berkenaan kadar keciciran pelajar sekolah menengah di kawasan Dun Sungai Dua bagi tahun 2024 dan 2025, sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang merekodkan kadar keciciran pelajar menengah di negeri ini pada tahap yang rendah dan tidak kritikal. Berdasarkan data rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, bagi sesi persekolahan 2024-2025, Pulau Pinang mencatatkan 100,300 seorang pelajar sekolah menengah berdaftar dengan kadar kehadiran pelajar ke sekolah melebihi 92%. Kadar keciciran pelajar menengah negeri pada tahun 2024 ialah 0.64%, iaitu 11,412 orang pelajar berbanding 1.13% bersamaan 9,311 orang pelajar pada tahun 2020, menunjukkan penurunan konsisten hasil pelaksanaan pelbagai intervensi. Bagi kawasan Dun Sungai Dua, data pemantauan JPNPP dan Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara menunjukkan jumlah pelajar menengah tercicir kekal di bawah 1% daripada keseluruhan enrolment sekolah menengah di kawasan ini. Majoriti kes keciciran melibatkan pelajar yang berpindah ke sekolah tahfiz tidak berdaftar, sekolah swasta atau membantu keluarga bekerja, dengan sebahagian kecil sahaja yang benar-benar berhenti sekolah sepenuhnya. Sebagai contoh, pada tahun 2024, hanya 8 hingga 12 orang pelajar menengah di Dun Sungai Dua dikenal pasti sebagai tercicir sepenuhnya daripada sistem pendidikan arus perdana, dan kesemua kes ini telah diambil tindakan susulan oleh pihak sekolah, pejabat pendidikan daerah dan agensi komuniti setempat. Faktor utama keciciran di kawasan ini dikenal pasti berpunca daripada tekanan ekonomi keluarga, minat pelajar yang beralih kepada pekerjaan awal serta isu motivasi dan pencapaian akademik yang rendah. Sebagai perbandingan, jumlah calon SPM 2024 di Pulau Pinang yang tidak hadir peperiksaan kerana telah bekerja ialah 239 orang, menurun berbanding 338 orang pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan tren positif hasil program intervensi negeri dan kerjasama komuniti. Datuk Yang di-Pertua, Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui pelbagai agensi telah melaksanakan bantuan psikososial dan bimbingan komuniti secara langsung bagi menangani isu keciciran pelajar, khususnya di kawasan berisiko tinggi dan perumahan kos rendah. Antara inisiatif utama ialah program Jom ke Sekolah, Ziarah Kasih dan Remedial Instruction dengan izin yang dilaksanakan secara bersepadu oleh JPNPP, Pejabat Pendidikan Daerah, sekolah serta kerjasama erat dengan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK, masjid, NGO dan Pusat Khidmat Adun. Bantuan psikososial diberikan melalui sesi kaunseling individu dan kelompok oleh guru bimbingan dan kaunseling di sekolah serta intervensi sokongan emosi dan motivasi kepada pelajar dan keluarga. Kesimpulannya, kadar keciciran pelajar di sekolah menengah di Dun Sungai Dua kekal rendah dan terkawal hasil pelaksanaan pelbagai program intervensi, bantuan psikososial dan bimbingan komuniti secara bersepadu oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, JPNPP serta agensi negeri. Mekanisme pemantauan keberkesanan program pendidikan negeri dilaksanakan secara sistematik dengan penekanan kepada pengesanan awal, intervensi awal dan penglibatan aktif komuniti setempat, khususnya di kawasan perumahan kos rendah. Terima kasih. Yang betul, izinkan. Jika benar kerajaan negeri tidak menetapkan sebarang kota khas untuk pelajar luar bandar, bagaimana kerajaan boleh menjamin bahawa pelajar dari kawasan seperti Sungai Dua tidak anaktirikan? Lebih-lebih lagi apabila kerajaan hanya mengumumkan angka keseluruhan 1,344 penerima dengan peruntukan sebanyak 926,160 tanpa mendedahkan pecahan penerima mengikut kawasan. Adakah kerajaan sengaja mengelakkan ketelusan ini kerana bimbang ia akan menunjukkan ketidakseimbangan pengagihan yang menjelaskan pelajar luar bandar? Untuk menjawab soalan Ketua Pembangkang, saya akan bagi secara bertulis, secara detail. Terima kasih. Terima kasih.
belum jadi exco yang sebenar sudah belajar taktik macam mana nak elak soalan. Selalu ada di sini lah. Kadang-kadang mereka tak ada jawapan yang tepat. Tapi itulah. Kadang-kadang boleh cubit lagi. Boleh. Tak ada homework lah. Soalan tanya tak tahu jawab lah. Sebagai pembangkang lah. Okey ya. Teluk Bahang saya silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih juga kepada Teluk Bahang atas soalan yang diberikan. Buah duku, buah lansat. Pantau saya silap sekejap. Okey, simpan duit pergi haji. Teluk Bahang Pantai Jerejak dah ready. Buah sudah simpan balik. Okey, Kerajaan Negeri Pulau Pinang memberi penekanan terhadap dasar memperkasakan wanita dan belia luar bandar melalui pendekatan ekonomi komuniti berasaskan koperasi selaras dengan aspirasi dasar Koperasi Malaysia DAKOM 2030 bagi kawasan Teluk Bahang. Unit Pembangunan Koperasi Negeri dengan kerjasama Suruhanjaya Koperasi Malaysia telah merangka pelan tindakan koperasi belia Teluk Bahang yang menumpukan kepada pembangunan, keusahawanan, sosial, agro pelancongan dan inovasi ekonomi hijau. Kerajaan negeri juga turut memperkenalkan iaitu melaksanakan program pemerkasaan belia luar bandar PBLB yang menyediakan latihan kemahiran, pembiayaan mikro dan padanan dengan koperasi tempatan bagi membuka peluang pekerjaan serta meningkatkan daya saing antara belia setempat. Selain itu, kerajaan strategik dengan MARA, Fama dan Tekun Nasional diperluaskan untuk membantu koperasi belia menceburi sektor seperti pertanian moden, penternakan, tambahan dan pelancongan komuniti. Melalui inisiatif ini, kerajaan negeri berharap dapat mewujudkan ekosistem koperasi inklusif yang mampu menarik minat belia kembali ke Teluk Bahang serta memastikan koperasi menjadi wahana utama pembangunan ekonomi tempatan yang mapan dan lestari. Sekian. Datuk Seri Yang Betul, ada soalan tambahan. Adakah kerajaan negeri mempunyai pelan intervasi awal untuk koperasi yang telah 2 atau 3 tahun lewat audit atau tunggu sehingga koperasi hampir tidak berfungsi sebelum bertindak? Terima kasih. Terima kasih Teluk Bahang. Plan intervensi ini saya rasa bukan exco saya saja yang perlu ada, tapi secara rasionalnya persediaan untuk ke depan tu semua exco ada. Jadi dengan ini jawapan saya, persediaan tu, intervensi tu akan dan memang ada disediakan. Sekian. Terima kasih.